Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa hari ini daripada Pickleball Horizon. Ada game hari ini antara geng Taman Mutiara, Putrajaya dengan apa ya? Trono. Geng Trono macam ni dia selalu okey. Dia selalu random. Ini pemerhati bebas daripada Taman Mutiara. Mula-mula kita masukkan nama pemain legend kita ni, tapi sekarang dia macam tak payahlah, Mami memerhati je korang ni buat apa sebenarnya. Dia kata orang legend tak payah benda-benda macam ni, monitor saja. Okay, so kita ada 2 court kat sini. Satu court untuk kids dan satu untuk orang dewasa belah sana, ujung sana. So perlawanan tengah berlangsung. Tadi saya dah lawan tadi. Saya lawan kita orang tim Trono. Saya dengan wife lawan Imran dengan Ju tadi. Tapi kita orang kalah tadi. 85 kita orang kalah. Saya punya Sikit-sikit Abi. dia menjerit je. Wah, menjerit. Noah menang tadi. Macam mana boleh seri, babe? Macam tak logik je. Terlalu padu. 2-1. Alisha tak main ke? Main lah. Awak bergu dengan siapa tadi? Awak bergu dengan siapa? Awak berpartner dengan siapa? Solo ke? You lawan solo ke? Fahim? Menang? Tak tahu. Okey, interview seterusnya. Player seterusnya daripada Putrajaya. Sudah main ke tadi? Sudah. Okey, so menang ke kalah? Tak kira. Last kira. Diorang tak kira lah. Macam mana ni? Oh ya Allah. Sorry. It's okay. You guys main macam mana? Oi, lajunya bola dia. Uish. Okey, jom kita tengok belah sini. Game ni macam tengah sengit ni. Ini dia perlawanan seterusnya. Ya. Wow. Tak kena je. Okey. Hoyo. Lajunya awak buat. Awak sambung yang masuk court orang je tengah lawan. Oi. Misteri betul. Weh, korang serve bukan kena lambung dulu ke? Oh yo. Wah, ini badminton ke apa? Ini badminton ke apa korang main ni? Aduh. Diorang dah main macam badminton dah ni. Ya. Woi, ingat pimpong lah macam ni. Aduh, apa ada orang ni tak reti lah main. Kita orang selamba tadi, zak habis, menang terus. Okey. Sekian saja liputan daripada dalam court pickleball di Pickle Zone. Alright. Bye. Okey, Assalamualaikum. Kembali.
Kita dah habis dah main pickleball tadi dekat Pickle Horizon ni. So ni daripada dalam tadi belah sana. So semua dah habis. Kena berjalan pergi tempat kereta. Kereta tak boleh masuk lah tadi. Aduh. So menghadap hujan sikit lah. Hujan. Sekarang ni musim hujan sekarang. Tapi tempat ni kira menarik juga lah. Sebab dia punya rate tu dapat dalam RM15 dia sejam. Sekarang tengah promo RM15 untuk indoor punya. And then dia bagi sekali dia punya, dia panggil apa? Pedal. Pedal tu. Dia bagi sekali 4 pedal dengan 2 biji bola. So okey lah. Bayar RM15 lah sejam. Tadi kita ambil 2 court tadi. Ajan. Alright. Beres. Ini dia pemain-pemain pickleball. Wakil-wakil negara, kontijen-kontijen Malaysia semua beransur kembali ke tanah air tanpa pingat langsung hari ni. Itu saja laporan dari Kandahar. Okay, bye. Hujan. Pasal. Ya.